Jika anda mempunyai lebih dari satu penyakit lah, ini sering berlaku ya, kencing manis, ya, darah tinggi, lepas tu apa, berat badan, susah nak turun, macam tak apa pada satu masa dulu ya, gout dan sebagainya, mungkin semuanya berpunca dari satu, iaitu hormon insulin yang dah mula tak seimbang, dah mula menurun. Ini berlaku bila umur 40-an ke atas. Badan kita mula pakai ATP lah lebih ya, iaitu membawa tenaga dalam sel badan, dan hormon insulin pun dah mula menurun, dah tak seimbang. Bila insulin dah tak seimbang, apa jadi? Tubuh kita mudah diserang oleh keradangan senyap ya, maka gula pun akan naik lah ya, jadi kencing manis, tekanan darah makin tinggi ya, susah nak turunkan berat badan, dan asid urik pun meningkat, jadilah go out, jadi gout. Jadi bukan kerana kita banyak makan ya, tapi kerana hormon yang sudah tak dijaga ya, kata orang tu menjejaskan metabolisme dan juga mencetuskan berbagai penyakit. Itu sebabnya kita mencipta Codiga. Ianya diformulasikan ya untuk bantu memulihkan hormon insulin, dan insyaAllah akan dapat seimbangkan tubuh kita secara alami. Dia datang dalam bentuk tablet kunyah yang sedap ya. Dia mengandungi herba yang semula jadi Cordyceps militaris dan juga pegaga. Dia ni memang dirumus dengan cara yang sangat teliti, dengan uji kaji dan diseimbangkan ya, untuk membantu imbangkan hormon, kurangkan keradangan, dan untuk apa? Untuk menyokong sistem badan secara menyeluruh dan dalaman. InsyaAllah Codiga ni ya selamat digunakan dalam jangka masa yang panjang, dan ia insyaAllah dapat membantu tubuh kita menstabilkan gula dalam darah ya, dan tekanan darah, lepas tu mengawal berat badan insyaAllah ya, dan yang penting keseimbangan asid urik. Ini yang untuk mengawal gout ya, meningkatkan tenaga dan kesihatan secara menyeluruh. Kajian tentang Cordyceps militaris ni menunjukkan dia ada kesan ya, dan untuk menurunkan rintangan insulin dan memperbaiki metabolisme glukosa, dengan mengurangkan glukosa dalam darah sehingga 47% dalam kajiannya. Sementara pegaga pula, ini nama saintifiknya Centella asiatica. Ya, ianya mampu ya memperbaiki pengeluaran insulin dan metabolisme glukosa dalam kes-kes yang dikaji, dan insyaAllah ianya membantu formulasi Codiga sebagai ketentu pilihan berdasarkan pada kajian klinikal dan saintifik. Jadi kalau anda menghadapi masalah 3-4 penyakit ya pada satu masa, ini bukan masanya untuk patah semangat ke, give up ke. Ini masanya untuk reset badan kita, reset hormon kita. Ya, bukan sekadar ambil painkiller, dapatkan Codiga.